Saya tak tahulah mengapa kita takut dengan peperiksaan. Peperiksaan ni adalah untuk menilai. Jadi dengan peperiksaan itu, kita tahu tahap pelajar-pelajar dan dalam semua tiga-tiga panel, iaitu kita nak dengar sikit ulasan tentang beban dan juga kebajikan guru. Dan seterusnya, kalau boleh ulas sikit apa pandangan Datuk Seri Tan Sri dan Datuk Cikgu Jaja tentang hari ini dah pelajar-pelajar sekolah hadir ke sekolah bukan lagi untuk menghadapi peperiksaan seperti mana zaman-zaman kami sebelum ini. Sebaliknya, seorang pelajar bermula daripada darjah 1, tingkatan 5, dia ada hanya satu exam iaitu SPM. Apa pandangan semua panel? Saya buka 2 minit, Datuk Seri. Cikgu di sekolah, guru-guru di sekolah rendah dan sekolah menengah di Malaysia ni ada lebih dari 400,000 orang. Dan guru-guru ni macam saya katakan tadi, kita bagi kepada bandar, luar bandar, pinggir bandar, luar bandar dan juga pedalaman. Jadi ada macam-macam hal lah yang berlaku kalau nak cerita 450,000 guru. Jadi satu daripadanya yang pada saya lah, yang dekat dengan saya pernah mengalaminya. Kita kena kembali juga kepada kebajikan guru sikit lah. Kebajikan guru ni bukan dia minta banyak. Satunya adalah tengok baliklah bilik guru. Bilik guru tu ada 100 orang cikgu di sekolah, 120 orang. Kalau murid ada 2,000, 100 lebih orang. Kalau murid ada 1,000, dia mencapai 80 ke 90 guru. Jadi kalau guru duduk dalam satu bilik guru, dan bilik guru tu adalah YB bagi aircon, adalah pengusaha bagi kapet, ada orang lain pula tolong bagi TV, itu je lah yang ada guru. Guru tu DG 52, kawan dia DG 50, kawan dia 52 juga, di office lain, sebab dia kerja lain. Jadi kita tengok kepada kemudahan guru. Satu. Yang keduanya, kita juga nak kena tengok juga bagaimana mereka yang bertugas di pedalaman. Tak apalah soal pedalaman tu, yang tu dia dah ambil tanggungjawab, dia pergi. Pergilah, coba kita bagi tengok. Kita tengok benda yang berkaitan dengan, sebab sekarang ni kalau kita ambil Kementerian Sumber Manusia ke Suma, dia ada Pekeso. Dan bawah Pekeso tu dia ada satu division yang berkaitan seala-ala insurans yang ada, yang boleh diberi ataupun yang boleh dibeli oleh para guru. Sebab mereka ni di pedalaman. Tu nak cakap pasal kebajikan guru. Dan kemudian kalau sikit lagi berkaitan dengan itu, satu perkara lagi, tahun 1 sehingga tingkatan 4, dia berada di sekolah selama 10 tahun. 10 tahun. 6 tahun di sekolah rendah, 4 tahun di sekolah menengah. Jadi 10 tahun. Pentafsiran berasaskan sekolah atau apa nama sekarang, yang mungkin nama lain lah. Maknanya sekolah buat penilaian, guru buat penilaian kepada murid itu. Sasiah diri, peperiksaannya, co-curriculumnya, keboleh menjadian murid ni, menjadi atau tak menjadi budak ni, dia bagi A, B, C, D. Jadi disiplin, moral, semua dinilai oleh guru. Tapi pada saya lah, secara peribadi, saya rasakan bahawa dalam 10 tahun itu sepatutnya ada satu national peperiksaan. Kembalikan balik national peperiksaan. Itu je lah. Terima kasih Datuk Seri. Mungkin kita dengar Tan Sri ringkas dan padat 2 minit, Tan Sri. Perkara tadi ya, tentang beban tugas guru ya. Sebenarnya guru ni tugas multitasking. Ya. Dia bukannya mengajar je dalam bilik kerja. Dia kena buat tugas-tugas pekeranian macam saya katakan tadi, rekod mengajar, memeriksa buku homework pelajar-pelajar, jadual kedatangan,
buat laporan kepada ibu bapa, itu kerja asasi kepada guru. Dan selain itu, di sekolah banyak tugas lain. Guru disiplin, setiausaha PIBG, setiausaha sukan, setiausaha asrama, warden. Kerja-kerja ini sebenarnya boleh memberikan maklumat yang lebih baik kepada guru. Ini kerja-kerja tambahan yang mesti dilakukan oleh guru. Tidak siapa nak buat benda ni. Sukan katakan, siapa nak, orang mana pula nak buat, mestilah guru. Dan dalam masa yang sama dia boleh mendidik anak-anak. Okey, yang keduanya kebajikan guru. Saya rasa kerajaan telah memberikan perhatian yang tinggi kepada kebajikan guru, terutama dari segi gaji. Mana ada jabatan lain guru bilik darjah jusasi. Sekarang ni banyak ada jusasi. Dan dari segi pendapatan memang grade gaji guru-guru sangat baik. Pergilah ke sekolah sampai tak ada tempat untuk letak kereta. Di Padang pun ada penuh dengan kereta. Ini menunjukkan bahawa taraf hidup guru-guru memanglah baik di negara kita. Yang ketiga tentang peperiksaan. Saya tak tahulah mengapa kita takut dengan peperiksaan. Peperiksaan ni adalah untuk menilai. Jadi dengan peperiksaan itu kita tahu tahap pelajar-pelajar dan secara tak langsung boleh kita banner lagi pelajar-pelajar kalau lemah dalam mata pelajaran. Bagi saya peperiksaan perlu untuk pelajar-pelajar. Terima kasih Tan Sri. Datuk Cikgu Jaja ringkas tentang kebajikan guru dan juga idea tentang pelaksanaan sistem peperiksaan untuk pelajar-pelajar. 2 minit Datuk Cikgu. Yang pertama, kembalikan sistem peperiksaan UPSR. Kalau tak nak nama UPSR, taruhlah nama apa. Asalkan kembalikan sistem peperiksaan. Kerana ibu bapa di luar sana, guru-guru di tingkatan 1, 2, 3 sudah tidak tahan. Pelajar-pelajar, masuk ke sekolah berasrama penuh, yang akhirnya terpaksa return balik ke sekolah biasa. Dek kerana tahap pembelajaran sebelum ada peperiksaan ini sangat berbeza dengan sistem pentafsiran dalam bilik darjah. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh buat balik apa-apa sistem dari luar negara ke negara kita. Tapi pastikan prasarananya lengkap. Betul ke tak? Dari segi komputer, dari segi jalur lebar, dari segi bilik darjah, dari segi keperluan LED di sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Cikgu Jaja. Okey.